Ada perkara lain yang saya ingin membawa perhatian Yang Berhormat di dalam tajuk DBP ini, yang mana baru-baru ini saya ingin melahirkan rasa kecewa. Ada satu pementasan teater di Dewan Bahasa Pustaka yang mana saya dan juga YB Paguh, kebetulan Yang Berhormat Paguh ada di sini. Yang Berhormat Paguh telah pun membeli tiket sebanyak 100 tiket, dan saya juga dijemput untuk menonton teater di Dewan Bahasa Pustaka, tetapi Yang Berhormat Paguh dan saya telah dihalang untuk masuk dan menonton di Dewan Bahasa Pustaka. Adakah ini kerajaan madani? Adakah kami tidak layak untuk menonton hasil karya anak tempatan? Lagi-lagi Yang Berhormat Paguh kenal dengan mereka yang terlibat, yang dibuatkan khusus untuk pementasan pada malam tersebut. Beliau amat kecewa. Saya lagi juga amat kecewa. Tapi saya dapat tiket free. Yang Berhormat Paguh beli tiket. Jadi sebab itu Yang Berhormat, saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian. Bagaimanakah perkara ini berlaku? Dan seterusnya saya ingin menyentuh tentang butiran di 00800, iaitu rumah guru dan juga kuartus pendidikan. Dan saya ingin menekankan bahawa elan warden perlulah dinaikkan. Warden memainkan peranan penting dalam memastikan disiplin murid di asrama terjaga dan kehidupan mereka dapat diuruskan dengan baik. Malangnya, warden yang juga guru sering mengalami kekurangan motivasi kerana elang rumah mereka turut dipotong akibat tanggungjawab tambahan menjaga asrama. Dan ini membuatkan mereka rasa macam kurang dihargai. Dengan menaikkan elang warden, kita dapat memastikan warden bertanggungjawab, bersemangat dan lebih fokus dalam menjaga disiplin serta kebajikan anak-anak murid kita. Seterusnya, saya ingin menyentuh tentang butiran di 02000, iaitu dasar pengurusan prestasi. Kerajaan melalui Kementerian KPM serta PPD telah pun menekankan kepentingan menjaga kualiti masa instruksional murid, yang disebut MMI. Dan di tangan saya ada garis panduan pelaksanaan melindungi masa instruksional murid waktu demi nak menekan kepentingan jaga kualiti anak-anak murid ni. Tapi realitinya yang berlaku, guru-guru berada dalam keadaan tenat kerana beban kerja yang tinggi. Waktu MMI ni di jalan daripada 7.40 sampai 2.10 petang, melibatkan pelbagai aspek. Malangnya ramai guru rasa tertekan dengan istilah MMI ini kerana pihak pentadbiran sering mengaitkannya hanya dengan prestasi murid tanpa faham bahawa waktu tersebut perlu juga digunakan secara seimbang untuk pembentukan sasiah dan juga aspek insaniah murid. Guru bekerja keras pasti akan rasa kecewa dan akhirnya akan merasakan diri mereka kurang motivasi. Sebab itu saya ingin menegaskan bahawa MMI ini haruslah difahami sebagai usaha untuk menyeluruh dan juga membangunkan murid bukan saja akademik tetapi juga dari segi sasiah.